Rumi, ni asyik TikTok je. Rumi tanya, ada kawan kan tanya kita, ada jual elbow bulat ke? Ada. Ada meh? Ada lah. Kenapa tak ada? Kita tahu pun. Jom, saya tunjuk. Airbox bulat indah. Sini. Saya tunjuk. Inilah dia airbox bulat. Kenapa dia ada dua jenis? Ini macam UFO. Ni kita ada dua jenis. Sebab yang ini airbox out. Yang ini airbox in. Jadi ini saiz apa? Saiz ni kan, saiz yang ini kan. Dia ni 4 inci. Dia punya tapak ni 6 inci. Sama je dua-dua ni. Saiz dia 4x6. Wah, dan dia ada berapa saiz? Saiz ni kita starting daripada 2 kaki sampai ke 10 kaki. 10 kaki Tapi betul. Tapi kalau macam you punya customer project besar nak 12 kaki ke 14 kaki ke boleh. Kita boleh custom make. Boleh. So kalau kawan I, customer I cakap dia ini mau rendah sikit, pun boleh kan? Boleh. Oh, bagusnya macam ni. Hebat. Tapi dia boleh pasang dekat mana? Banyak tempat boleh pasang. Biasanya orang pasang dekat rumah boleh, dekat shopping mall boleh, dekat office boleh, semua tempat boleh tau. Wah, dia macam ni Betul? I boleh inform customer I dah. Betul? Suruh dia beli dekat sini. Yes. Okey? Beli dekat KNK. Kita ada airbox bulat in dan out. Wah,